Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, imam dan seluruh ahli kuasa surah Al-Kahfi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kiranya tazkirah subuh kita pada pagi ini diberi tajuk kepada saya bercakap tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekejap tadi kita dengar pengusi beritahu Maghrib kepada Isyak pun ada kuliah, dan selepas Isyak pun ada lagi forum yang semuanya berkisar di bawah tajuk yang hampir sama, iaitulah sempena dengan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak berlaku pertindangan tajuk, bimbang kuk-kuk apa yang saya sebut mungkin akan disebut lagi dan disebut lagi, maka biarlah pada pagi ini saya cuba melencong sedikit daripada langsung berbicara tentang Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu perbincangan yang juga ada kaitan dengan ar-risalah an-nubuwah, message Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dengar dalam solat subuh di rakaat yang pertama tadi ada menyebut membaca surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Di antara rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengangkat kezaliman, mengangkat tekanan yang dikenakan kepada manusia dalam kehidupan. Contoh, di Mekah hatta di Madinah sebelum al-Bi'athah, sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suasana masyarakat Arab penuh dengan sistem yang tidak betul. Dalam sosioekonomi mereka mengamalkan riba. Dalam sosioekonomi mereka mengamalkan sistem percukaian yang tinggi daripada kumpulan kapitalis dikenakan kepada rakyat marhain. Kerana itulah biarpun pada satu sudut masyarakat Arab Quraisy pandai berniaga sehingga dipuji oleh Allah Azza wa Jalla li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Tradisi budaya masyarakat Arab Quraisy berniaga. Musim panas mereka pergi ke Syam, musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Sepatutnya sosioekonomi masyarakat Arab Quraisy tiada yang miskin kerana mereka adalah businessman. Tapi kenapa rekod menyaksikan suasana di Mekah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin meleset kehidupan mereka? Puncanya kerana sistem sosioekonomi di Mekah penuh dengan nilai yang tidak baik, penuh dengan ihtikar, monopoli, penuh dengan al-ghish, spekulasi, penuh dengan al-asibiyah, kronisme, nepotisme, penuh dengan riba, penuh dengan ar-ra'samaliyah, sistem kapitalis. Jerih orang miskin bekerja untuk orang kaya, membayar atas nama cukai yang tinggi.
Sehinggalah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menghapuskan semua sistem yang korup dan gantikan dengan sistem Islam yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kitaran jahiliyah yang berlaku di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, bila kita tinjau, nampak semakin hari semakin menjadi-jadi hatta di negara kita Malaysia sekarang ini. Bagaimana kita nak kenal pasti? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam observasi saya mendapati kita di Malaysia, rakyat di Malaysia dihimpit dengan sistem cukai yang keterlaluan dikenakan oleh pihak berkuasa, dengan ditambah pula monopoli oleh sistem perbankan, berakhir dengan natijah suasana hidup di Malaysia hari ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin meleset kehidupan mereka. Ustaz akan buktikan. Rakyat di Malaysia dihimpit dengan 5 bebanan hutang. Saya angkat tangan, tunjuk 5 jari, inilah dia. Pertama, anak-anak kita yang masuk belajar. Ni kita ambil kronologi dia. Nanti di hujung, tuan-tuan boleh nilai berlaku ataupun tidak. Seawal anak-anak kita masuk ke universiti, hari pertama masuk universiti, hari pertama melangkah universiti, hari pertama mendaftar universiti, mereka dipahat dengan hutang pertama. Hutang apa? Hutang PTPTN. Ada yang jumlahnya 15,000, paling minima 20,000, sampai ke ada yang 80,000 dengan interestnya sekali. Dipahat dengan hutang pertama. Belajarlah anak kita 3 tahun, ada yang 4 tahun di universiti. Masuk saja tahun akhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesetengah universiti didatangi oleh wakil perbankan yang melobi untuk menjual sebuah kereta kepada pelajar-pelajar universiti tahun akhir dengan pakej istimewa. Istimewa bagaimana? Pertama, kalaulah tamat belajar, jadi orang biasa, bukan lagi atas nama student, selalunya bila buat loan kereta berapa tahun ya? 9 tahun. Special offer untuk student, markup sampai 12 tahun. Istimewa. 3 tahun pertama, free interest. Oh, istimewa. Jadi, student tahun akhir, dia pun tahu, campur tolak. Kalau aku beli selepas tamat belajar, heavy, nak bayar monthly. Maka biarlah ambil kesempatan dengan offer yang ada. Balik bincang dengan mak ayah, pujuk kanan, pujuk kiri, setujulah mak ayah untuk proceed belikan kepada anaknya kereta. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, harga kereta di Malaysia adalah antara harga kereta yang paling tinggi di dunia. Ulangan, harga kereta di Malaysia adalah antara yang paling tinggi di dunia. Kerana apa? Sebab kita dikenakan teks sebanyak 300%. Contoh, kereta Vios di luar Malaysia dijual dengan harga RM20,000. Datang ke Malaysia, kita beli kereta Vios. Berapa harga dia? RM80,000. Kenapa margin begitu jauh? 300% ialah cukai. Artinya,
Kalau anda memiliki wang sebanyak RM80,000, sebenarnya wang kita hanyalah dapat guna RM20,000 saja. RM60,000 bukan duit saudara. Itu duit yang diberi semula kepada kerajaan dan pemerintah atas nama cukai. Beli apa? Beli kereta. Ini yang saya katakan cukai yang keterlaluan dikenakan oleh pihak establishment kepada rakyat jelata. Baik. Sudahlah dikenakan cukai. Dalam masa yang sama, saya katakan tadi, berkompromi dengan bank. Buat pinjaman. In between itu ada pula interest yang terpaksa dibayar. RM80,000, dalam tu sudah ada 300% duit kita hilang. Dalam masa yang sama, beli dengan bank, di situ pula ada pula percentage interest yang terpaksa dibayar. Tuan-tuan dan puan-puan harus alert maudhu' dan tajuk yang saya bawa ini. Kerana apa? Ini ialah sesuatu yang seiring dengan kehidupan kita. Sekarang ada 2 hutang. Anak kita pun tamatlah belajar. Dapatlah kerja. Seawal bekerja tahu sajalah bukan tinggi pun gaji. Sekitar RM2,000 sahaja. Average. Sudah 2-3 bulan, 6 bulan bekerja, sepinya hidup seorang diri. Datang lagi menghadap mak ayah. Beritahu nak kahwin. Elok, tidak ada masalah. Dah ada pasangan, sudah ada. Mana? Rakan universiti. Dah berkenalan sejak tahun 3. Sekarang nak kahwin? Ya, nak kahwin. Ada duit tak? Tidak ada duit. Habis bagaimana? Oh, tak apa, kami ada strategi. Sekarang, sebelum Ustaz isytiharkan hutang ketiga, mari kita melihat dulu sedikit fenomena yang ada di sekitar perkahwinan masa kini. Perkahwinan masa kini berbeza dengan perkahwinan dekad 70-an, 80-an dan 90-an. Dalam beberapa noktah yang sangat penting. Pertama, dalam menentukan mas kahwin ataupun hantaran. Dekad 70-an, 80-an, keluarga si perempuan seakan malu mata untuk memperhargakan anak mereka dengan harga yang mahal. Datang rombongan lelaki merisik, bincang. Ya, mereka bersetuju nak kahwin. Berapa mas kahwinnya? Berapa hantarannya? Buah mulut yang keluar ialah terpulanglah bagi pihak lelaki. Berapa nak letak? Yang paling penting kami mendoakan supaya pasangan ini bahagia dunia dan akhirat. Wah, lunak bahasa. Bahasa tu bahasa agama. Bahasa orang yang ada jiwa agama. Tapi hari ini semua demand. Sehingga ada satu standard diletakkan. Diploma RM10,000. Degree RM15,000. Doktor perubatan up lagi RM18,000. Biarpun tidak ada qarar keputusan dibuat, tetapi seakan distandardizekan nilai ini. Sampai ke peringkat semakin mahal, semakin bangga pasangan. Semakin mahal harta awal mas kahwin, wah, semakin rasa hebat akan keluarga tersebut. Tanpa mempedulikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, aqallahunna mahran aktsarahum barakah. Semakin sedikit hantaran mas kahwin, maka semakin besarlah berkat rumah tangga pasangan yang akan berkahwin. Tinggalkan. Yang paling penting jiran kita RM5,000. Takkan kita nak RM5,000 juga, mesti RM10,000. Yang paling penting standard di sekitar surah Al-Kahfi RM10,000. Takkanlah kita nak ambil RM10,000 up sikit biar nampak lebih dan lebih daripada yang lain. Kadang-kadang dalam hal ini kita tidak ukur pada baju sendiri.
Anak kita yang nak kahwin ada duit tak? Ada duit tak? Hello? Tak ada duit. PTPTN tak selesai. Kereta tak selesai. Tapi apakah daya mak ayah pun sama naik? Satu. Yang kedua, selesai hantaran mas kahwin, macam mana event perkahwinan? Apakah sekadar untuk buat doa selamat, panggil ahli jemaah surah Al-Kahfi, baca doa, jemput jiran-jiran paling hampir? Tak mungkin. Kenapa? Nun. Kita ramai keluarga. Anak kita bekerja tu di pejabat 8 tingkat, semua nak dijemputnya. Maka berapa kehadiran? 200? Tak. 1,000. Buat kat mana? Cari tempat-tempat yang standard. Kira semua 30,000, 40,000, 50,000. Duit tidak ada, biar duit soal kedua. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pergilah kepada beberapa bank, sudah menawarkan loan package perkahwinan 50,000. Siap segala-galanya. Maka berbincanglah bakal suami, bakal isteri. Okey, kita combine loan. Saya submit dapatkan 25,000, you submit dapatkan 25,000, kita combine dapat 50,000. Pada masa itu kita akan memperagakan perkahwinan kita. Akad nikah berapa? 20,000. Fuyo, power gila. Lagi, tu dia event perkahwinan. Mahal, standard, tunjuk gah, tunjuk hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan. 50,000 loan dibuat untuk perkahwinan. Dihabiskan dalam masa lama mana? Betul? Separuh hari. Bukan separuh hari. Ni dia, 5 jam. Kenapa saya kata 5 jam? Kenduri kahwin mula pukul 12. 1, 2, 3, 4. Pukul 5, khemah sudah roboh. Memang berkahwin, tapi selepas perkahwinan, Allah Azza wa Jalla menyebut, fataqa'uda maluman mahsura. Orang lelaki dan perempuan pasangan yang berkahwin terduduk, mengeluh dan rasa menyesal. Kenapa? Anak 3 belum tentu tamat bayar hutang. Betul tak? Betul tak? Macam ada pengalaman je. Okey. 3 hutang. Sudah kahwin, masa berlalu sebulan. Sekejap duduk di rumah ibu ayah. Sekejap berulang ke rumah mertua. Tak bebas untuk main kejar-kejar dengan isteri. Akhir sekali apa keputusan dibuat? Keluar wa imma untuk sewa rumah atau beli rumah. Saudara dan saudari sekalian, ambil yang pertama, sewa rumah. Bermula tahun 2013, tahun ini, dalam survei yang dibuat, mendapati sebuah rumah 3 bilik, sekitar average harga sewanya ialah RM1,000 ke atas. Ini untuk standard yang ada sekarang. Semakin hampir dengan bandar, semakin mahal. Kajian yang dibuat, kalau di Keramat, 3 bilik memang tak dapat RM1,000. Mesti RM1,300 ke atas. Itu sewa, bukan beli. Tak pastilah standard di Seri Gombak ni, kalau 3 bilik berapa ringgit sewa? 500. 700. Iya. Okey. Kalau nak beli rumah, jangan cakap. Kerana apa? Harga rumah khasnya di Lembah Kelang namanya harga gila. Harga rumah di Lembah Kelang namanya harga gila. Langsung tak masuk di akal.
Bayangkan keluasan rumah 20 kali 70, kalau di sekitar tempat saya tinggal Taman Rauta, 1,5 juta. Standard dia. Luar sedikit, 20 kali 70, satu tingkat, harganya 450,000. Dan saya yakin keadaan di sekitar sini pun hampir sama kan? Hampir sama. Tapi barang diingat, semahal-mahal harga rumah di Lembah Kelang, kajian mendapati mahal lagi hartanah di Johor Bahru. Sebab demand daripada Singaporean, demand daripada foreigner yang berada di situ. Kalau Singaporean mereka beli dengan dolar, campak duit je lah. Inilah yang disebut oleh Presiden Gabungan Perniagaan Melayu Malaysia, Datuk Ali Al-Attas, menyebut sesungguhnya rakyat yang paling miskin di Malaysia bukan rakyat Kelantan. Tetapi dia sebut dalam seminar ialah rakyat Johor. Sebab cost of living di sana sangat tinggi. Duit semacam tidak ada harga. Contoh perbandingan dibuat. Kalau di Kelantan, rakyat Kelantan ada wang sebanyak 200,000, boleh beli dan boleh dapat sebuah banglo. Banglo yang sama dibawa ke Johor Bahru, harganya 1.5 juta. Guru di Kelantan boleh beli, belum tentu guru di Johor Bahru boleh beli. Ni, negeri Johor Bahru, tempat kelahiran Chris. Oh, faham ya? Duk sibuk pertahankan Melayu, inilah dia nasib Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak bercakap secara teori. Kita langsung masuk kepada realiti yang ada. Baik. Bila kita bahas kenapa harga rumah di Lembah Kelang mahal, tuan-tuan sering kali mendengar, oh itu ialah market price. Itu ialah current price. Saya jawab, semua itu bohong dan palsu semata-mata. Kerana apa? Market price ataupun current price itu adalah ciptaan pihak developer. Ayo, mari kita berbincang, wahai pihak developer, kita decide harga berapa. Letak 400,000, 500,000. Dia yang create, bukan harga sebenar. Isunya sekarang bukan soal harga semasa, isu yang paling besar ialah bagaimana harga rumah di Lembah Kelang langsung tidak dikawal oleh pihak kerajaan dan pemerintah. Setuju? Nah, langsung tak dikawal. Ini yang dikatakan bagaimana pihak berkuasa, mereka lebih familiar, mereka lebih selesa bersama, membantu bersama dengan pihak developer. Bukan menjadikan agenda kebajikan rakyat sebagai nombor satu. Sesebuah kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kerajaan tak ada perkara yang tak boleh buat. Semua boleh buat. Semua boleh buat. Boleh saja kerajaan nak kata, okey, mana-mana developer nak buat perumahan, mesti mengambil kira keupayaan rakyat. Pastikan rumah di sini hanya 400,000 saja. Kenapa ini tahap rumah mampu milik? Kalau itu keputusan, tak dapat tidak, mereka mesti terima. Ada pun alasan, oh cost of living, so ini tanah strategi, ini barang-barang untuk buat rumah semakin mahal. Itu helah. Kenapa dicipta helah tersebut? Sebab mereka tahu bagaimana take for granted daripada pihak kerajaan dalam mengawal harga rumah. Baik, satu. Dalam masa yang sama, selain daripada harga rumah gila-gila mahalnya, ditambah pula dengan tekanan daripada pihak kapitalis atas nama sistem perbankan. Mengenakan interest yang tinggi.
Contoh, jika sekiranya seseorang itu membuat loan bank, tak kisahlah conventional loan ke, Islamic loan ke, hujung jatuhnya ialah kena sembelih. Oh, saya tak ambil conventional loan, itu haram, masuk neraka, makut hayun. Yang saya ambil, itu dia Islamic loan. Al-bay' bithamanil ajil. Orang kampung. Bunyi Arab cair. Saya tak nak bincang panjang tajuk ni. Tapi, Islam ketika mengharamkan riba, Islam tidak mention soal akad. Yang sering kali menjadi hujah bagi pihak sistem perbankan Islam, haddul fasil. Garis halus yang memisahkan kami dengan conventional loan. Oh, akad kami Islami akad. Tetapi Allah ketika mengharamkan riba, Allah sebut la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan sesekali kamu makan riba, berusaha dengan riba, kerana sifat riba ialah mengambil keuntungan keterlaluan lebih daripada harga modal. Menindas. Tapi kita tidak ada pilihan. Terima dalam paksa. 200,000 prosid untuk beli sebuah rumah, loan biasa berapa tahun? 30 tahun. Bayaran 1,200 sebulan. Dalam tempoh 30 tahun, bila kita totalikan jumlahnya, mencecah kepada RM500,000. Betul tak? Ni macam tak respon, macam buat baik je. Semua tahun belaka ni, oh aku dah kena. 10 tahun dah menyewa. Memang betul. Artinya apa tuan-tuan? Kalau anda ada wang sebanyak 500,000, duit saudara sebenar 200,000 je. 300,000 siapa ambil? Bank. Kenapa keterlaluan? Sama seperti developer tadi. Bank akan ambil secukup rasa kerana apa? Mereka tidak dikontrol oleh pihak sistem oleh kerajaan dan pemerintah. Ikut suka hatilah. Siapa nak nasihat aku? Siapa nak pressure aku? Developer pun sama. Ikut suka hati. Siapa yang nak tahan aku? Siapa nak pressure aku? Siapa nak ambil tindakan kepada aku? Ini masalah yang timbul. Sudahlah kereta 20,000 je milik kita, 60,000 adalah diberi kepada pihak lain. Rumah pun begitu. Baik. Belilah rumah. Sekarang ada berapa loan? 4. Oh, perasan tak apa? 4 loan. Ni boleh ke? Majlis Rasul macam ni. Wah, Dr. Azhar pagi-pagi dah keluar tajuk. Saya dah kata, kalau pengurusi tak sebut, okey, ada kuliah Maghrib, ada forum lagi Isyak, mungkin saya directly masuk kepada Majlis Rasul, tapi saya dah kata, tak nak bertindan tajuk. Datang pula, bila masuk rumah, selalu rumah yang kita beli ni, penuh dengan perabot ke kosong? Kosong. Lantai, simin saja, makcik oi. So, macam mana nak penuhkan dengan aksesori? Duit sudah habis. Ada tak ruang lain nak pinjam? Macam mana cara nak pinjam? Wah, kad kredit belum submit lagi. Bincanglah suami isteri. Okey, saya ambil RM2,000 nilainya, submit dengan CIMB. You ambil RM2,000 nilainya, submit dengan Maybank. Proses dapat. Terus pergi ke Kok Mamas. Tuan-tuan, saya bercakap realiti. Pergi ke, nak jimat, pergi ke Maidin. YP Mall. Kenapa harus bayar lebih? Beli, isi penuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ada 5 hutang. Ulangan, PTPTN. Dah bayar semua belum? Belum. Kereta dah bayar belum? 12 tahun. Kahwin? Belum. Inai masih merah. Okey. Rumah? Dah bayar belum? 30 tahun bang.
Kemudian kad kredit. Jaringan dan gabungan 5 hutang inilah berakhir dengan kenyataan daripada BNB, Bank Negara Berhad, dalam survey yang mereka buat, mendapati rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis, bankrupt setiap hari seramai 42 orang. Seramai 42 orang. Lebih malang, mereka ini bankrupt seawal berusia 35 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, 35 tahun baru nak membina sebuah kehidupan. Tiba-tiba mereka diisytihar dan dicantas menjadi orang bankrupt. Macam mana mereka nak mengah semula? Bangkit untuk sebuah survival hidup sampai ke mati. Inilah dia sebuah kitaran ganas jahiliah yang sedang melekat pada kehidupan rakyat Malaysia. Exactly sama seperti kitaran jahiliah yang wujud sebelum ba'athah, kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhir dengan satu keadaan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin bangsat kehidupan mereka. Hello. Ini tengok saya lain macam ni, ada masalah ke? Saudara dan saudari sekalian, apa yang kita bicara ni bukan untuk kita. Saya yakin. Bukan untuk saya, tidak untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi untuk anak cucu kita. Saya ada anak, tuan-tuan dan puan-puan ada anak. Bukan seorang, 3. Bukan seorang, 5. Bukan seorang, 6. Kita sudah ada package kehidupan. Ada rumah? Ada. Ada kereta? Ada. Ada kerjaya? Ada. Ada KLSP? Ada. Ada pencen? Ada. Very complacent. Tapi ingat, belum tentu anak kita yang 5 orang ada rumah suatu hari nanti. Belum tentu anak kita ada kerjaya yang selesa. Belum tentu anak kita ada saving account yang dia boleh lihat duit dia. Natijah daripada kehidupan yang rakus ini berakhir dengan keadaan anak kita seawal masuk universiti, hari pertama berjanji dengan mak ayah kat Seri Gombak ni, wahai ibu, wahai ayah, adik di sini 3 tahun sahaja. Tamat belajar, dapat kerja, insya-Allah komitmen anak soleh akan bank in kepada ibu ayah RM500 sebulan. Itu janji seorang anak seawal masuk universiti. Wah, kita sebagai ibu ayah seronok. Very excited. Wah, bilang anak aku 5 orang masuk universiti. UKM seorang, UIA seorang, UTM seorang, UM seorang, dan listen. UUM seorang. 5 orang anak. Okey, tamat belajar. 500 kali 5, so 2,500. Bincang suami isteri ni. Suami isteri, ayah yang sudah jerih bekerja, yang didahi kerut 5, letih, dengan harapan di penghujung usia dapat wang RM2,500 sebulan. Bincang ni suami isteri ni. Wah, pergi umrah sekian hari bulan. Pergi haji sekian hari bulan. Melancong sekian hari bulan. Berehat kat rumah. Tengok TV, kaki atas kaki bersilang. Pegang remote Astro. Masa berjalan, hujung jatuhnya, yang berlaku, anak nak bank in duit RM100 sebulan pun, hakikatnya liat, pekat, likat, bejat, kelabu asap. Kenapa? Apakah anak kita sudah kedekut? Mereka tak kedekut.
tetapi mereka ditekan dan ditindas oleh sistem kapitalis yang menindas hidup mereka. Ghalabatud dain, tekanan bebanan hutang. Hasil daripada inilah tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan bagaimana pakej kehidupan rakyat Malaysia hari ini semakin tak menentu. Kita boleh bahas apakah kesan daripada kehidupan yang penuh dengan stres. Fikir tentang hutang. Depressed. Fikir tentang hutang. Natijahnya membawa kepada kesan-kesan sampingan. Ada satu keadaan, interview yang pernah kami buat. Nak beli rumah, nak sewa rumah di KL, mahal. Nak beli rumah lagi mahal. Bekerjanya di Kuala Lumpur. Habis tu bagaimana? Nak dapatkan sebuah rumah juga, terpaksalah beli jauh. Ada yang beli di Bukit Beruntung, yang tak pernah untung. Pernah dia beritahu pada saya, Ustaz, saya dah 5 tahun berulang daripada Bukit Beruntung ke KL naik motor. Letih Ustaz. Naik motor daripada Bukit Beruntung sampai ke KL, turun motor, raba punggung macam tak ada, dia kata. Itu dia bahasa dia sebut kat saya. Kram. Raba punggung macam tak ada, dia kata. Saya dah 5 tahun Ustaz. 5 tahun saya bulang-alik 3 buah motor. Dah saya beli. Tak boleh repair dah. Kenapa? Kerana terlampau jauh jarak dia. Tolak hancur begitu saja. Lasak dia guna. Tengok. Ada kes bagaimana nak jimat kos, membeli rumah, jauh sampai ke Melaka. Sampai ke Melaka. Hari ini begitu banyak bas yang masuk KL, ambil penumpang daripada Seremban, ambil penumpang daripada Melaka yang bekerja di KL. Interview yang dibuat kepada mereka yang bekerja di Melaka. Keluar daripada rumah pukul 4 pagi. Naik bas sampai KL pukul 8. Punch in, bekerja. Pukul 5, punch out, naik bas sampai ke rumah pukul 9 malam. Every day. Kalau sampai pencen lah 55 tahun. 4 pagi, 9 malam. 4 pagi, 9 malam. 4 pagi, 9 malam. 4 pagi. Anak dah bangun belum? Belum. Tapi ibu perempuan ini ada anak sudah keluar. Pukul 9 malam balik. Anak sudah penat. Kurikulum kat sekolah, tidur. Dia sebut kepada saya bagaimana kadang-kadang dalam 1 minggu bekerja dia tak bertemu dengan anak dia dalam keadaan jaga selama 2 hari. Dalam satu keadaan yang lain, taska, kindergarten, tadika. Oleh kerana bekerjanya pukul 4 pagi, pukul 4 pagi telah pergi hantar ke taska, tempat asuhan anak-anak. Ambil pukul 9 malam. Ada kes yang berlaku, ibu ayah ambil anak pukul 9 malam, balik ke rumah, tidur, hantar pukul 4 pagi dengan pampers yang sama. Tak sempat nak tukar apa. Kenapa? Masing-masing flat, dah letih belaka. Apakah ini sebuah kehidupan yang bermakna? Suami isteri bukan tidak ada wang, ada, tapi disedut wang oleh sistem sekular di Malaysia. Disedut wang oleh sistem kapitalis di Malaysia. Ini dinaungi oleh pihak berkuasa. Akhir sekali, tidak ada duit untuk sebuah survivor. Antara punca banyaknya penceraian di Malaysia, kadar divorce, antara lain ialah kerana masa kekangan ekonomi. Bukan suami tak bekerja, tapi duit kecil. Akhir sekali berantakan suami isteri, senang cerita, biarlah kamu cara kamu, aku cara aku. Memang
Kita tak nafi. Wang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan wang, kan? Oh tak, saya suami isteri, cinta saya dipaut dengan cinta. Bohong. Betul. Kemesraan saya rumah tangga dipaut dengan cinta sejati. Bukan dengan wang. Bohong. Memang seawal kahwin, I love you, you love me. I love you, you love me. Bila setahun kahwin, duit tak cukup, wacha! Bercerai. Iya. Tambah-tambah dalam keadaan tohor dan cetek akan background agama. Apalagi natijahnya? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam survei yang saya buat, mendapati ada mereka di Lembah Kelang ini bekerja sampai ke peringkat 3 layer seharian. Bekerja sampai ke peringkat 3 layer seharian. Layer pertama, office hour. 8 pagi, 5 petang. 8 pagi, 5 petang, 8 pagi, 5 petang. Tamat, 5 petang, terus bekerja, bukan balik rumah. Ke mana? Pasar malam. JV, business dengan rakan. Jual apa? Jual steamboat. Sampai pukul 9 malam. Tamat pukul 9 malam, bukan balik rumah. Bekerja, ambil teksi. Bawa teksi. Sampai pukul 11, ada masa sampai pukul 12. Sehingga kan, ketika orang tersebut beri kenyataan dia kepada saya tengok bagaimana merah muka dia. Dan saya masih ingat apa yang dia sebut. Dia kata, Dr. Azhar, balik ke rumah, letih yang teramat sangat, jangan kata apa, nak jimat dengan isteri pun tak larat. Itu statement dia. Dan saya buat 3 layer bekerja bukan kerana nak kaya, Ustaz. Saya tahu ada kuliah maghrib dekat dengan rumah saya. Saya tak dapat pergi. Saya cemburu. Dan orang tak boleh nak kata saya rakus mencari wang. Tak. Tapi demi untuk sebuah kehidupan. Kenapa ditindas sedemikian rupa? Sebab ni dia, kapitalis sedang ganas di Malaysia. Sekular sedang ganas di Malaysia. Hello? Anybody here? Okay. Masih sedar ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ingin menjiwai betapa jerih kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, khasnya di kalangan al-mustadha'afin, kumpulan marhain, inilah dia penderitaan dia. Tunggu, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hapuskan sistem yang tidak baik. Tapi harus diingat, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi gagal menghapuskan riba di Mekah. Riba hanya dapat dihapuskan di Madinah. Nabi gagal untuk menghapuskan ihtikar, monopoli ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kecil mereka yang kaya. Nabi hanya mampu menghapuskan ihtikar, monopoli ketika di Madinah. Sistem yang korup ekonomi di Mekah gagal dibasmikan oleh Nabi di Mekah, tetapi berjaya dibasminya di Madinah. Soalan, dengar elok-elok, where the money drop? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi di Mekah gagal menghapuskan sistem yang mencengkam hidup rakyat, tapi berjaya di Madinah? Kenapa? Nah, ni saya difahamkan surah Al-Kahfi kuliah tiap-tiap hari tak boleh jawab saja. Ya, exactly. Itu punca dia. Kerana Nabi di Mekah tidak ada kuasa. Nabi tidak berjaya menguasai Putrajaya Mekah. Ni baru masuk tajuk kuliah saya. Tadi muqaddimah. Nabi tidak ada kuasa. Manpower government, Nabi tidak ada. Kuasa eksekutif, Nabi tidak ada.
Nabi di Mekah hanya ada gigi dan lidah. Nabi di Mekah pembangkang. Nabi tak kuasai polisi. Nabi tak kuasai machinery. Nabi tak kuasai mahkamah. Nabi tak kuasai polis Bukit Aman. Faham kan? Kuliah ni jangan betul-bendur sangat. Kena kau nak baring sikit-sikit. Nak beritahu apa? Nak beritahu bagaimana Islam without power, tanpa kuasa Islam pada masa itu tidak ada syaukah, tidak ada credibility. Islam tanpa kuasa, Islam akan ini mandul dan pondang siang. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk mencari manpower government. Di Mekah tidak ada. Pergi ke Habsyah, minta Ja'far bin Abi Talib tinjau persekitaran Habsyah, kok dapat manpower government based on Islam, tak dapat. Nabi pula turun pergi ke Taif, kok ada di sana manpower government, pun tidak ada. Nabi terus pergi ke Madinah. Tujuan utama Nabi berhijrah ke Madinah bukan untuk salat. Kalau untuk menyempurnakan agenda salat, tidak perlu untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Kenapa? Di Mekah Abu Jahal tak marah Nabi salat. Bahkan pahala salat di Mekah jauh lebih lumayan daripada pahala salat di Madinah. Kaabah di Mekah, bukan di Madinah. Oh, kenapa berhijrah? Nun di sana lebih ada agenda penting daripada salat. Apa dia? Untuk mendapatkan kuasa. Kerana dengan kuasa, kita boleh menghapuskan sistem yang jahat ini. Dengan ada kuasa, kita boleh meruntuhkan jahiliah dan menegakkan Islam yang penuh dengan keadilan, membela kumpulan marhai. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita kena tengok. Sebab itulah, saya yakin rakyat di Malaysia hari ini sudah ada apa yang disebut civil society. Kesedaran sivil. Mereka sedang bergerak pada era critical thinking. Dan pihak yang berkuasa, mereka harus faham, mereka tidak boleh menipu semua manusia dalam semua masa. Mereka hanya boleh menipu setengah manusia dalam setengah masa. Bagi saya senang saja, rakyat bila boleh keluar sampai 700,000 berkumpul di Stadium Merdeka, ini bukan calang-calang. Kerana mereka tahu hak mereka. Mereka tahu bagaimana mereka dihimpit dengan sebuah kehidupan. Mana ada sebuah rakyat yang sedar boleh menerima kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas timbalan Gubernur Bank Negara Dr. Yusri Yaakob. Dalam analisis beliau mendapati daripada tahun 2000 sehingga 2010, aliran wang haram keluar negara berjumlah 1.08 trilion. Dibawa lari wang tersebut daripada Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatkan 1.08 trilion ni yang buat angkara pokgat ke? Kerani sekolah ke? Tidak. Of course mereka yang rapat dengan pihak yang berkuasa. Nah, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya senang saja. Kalaulah kita nak keadaan ini harmoni, pertama sekali, pihak yang berkuasa, mereka mesti insaf dan sedar. Mereka mesti membuat kembali ke pangkal jalan. Buang sekular yang mereka tatang hari ini, kerana daripada sekular itulah menetasnya anak yang bernama kapitalis, kembali kepada sistem pemerintahan Islam. Kedua, mesti buang hal-hal yang boleh merosakkan nilai hidup. Rasuah, penyalahgunaan kuasa, korupsi, dan gantikan dengan good governance. Penuh dengan transparent, penuh dengan integrity. Kalau tidak, yakin rakyat akan tunjukkan jalan keluar. Inilah yang berlaku di Tunisia. Kerana cengkaman ekonomi, yang kaya semakin kaya, miskin
Semakin meleset kehidupan. Sehingga ada rakyat sendiri sanggup curahkan petrol ke badan, biar aku mati. Akhir sekali rakyat tunjukkan jalan keluar. Merebak sampai ke Yaman. Merebak sampai ke Iraq. Merebak sampai ke Mesir. Semua ini nak menterjemahkan bagaimana hidup pincang tanpa Islam. Saya sayang pada kerajaan. Sayang tak? Sayang. Maka sayang tu kita beri nasihat. Betul kan? Tapi ingat, kalau tak terima nasihat, kalau tak terima nasihat, tak mustahil rakyat akan bangkit dan ambil Kelantan letak di Putrajaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin wa syakirin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.